Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid. Saya Cikgu Saiful Nizam bin Abu Bakar dari SMK Paya Kunting. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 8 iaitu bab locus. Dan bab locus ini untuk pengetahuan murid-murid, dia tidak banyak melibatkan pengiraan, dia hanya fokus kepada lukisan dan kefahaman kamu tentang locus. Okey. Sebelum kita masukkan apakah yang dikatakan locus, okey? Itu yang kita perlu kamu belajar untuk hari ini, apa yang dikatakan dengan locus, mengenal pasti locus dalam pelbagai situasi dan melukis locus berdasarkan keadaan yang diberi. Itu apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, locus. Sebelum kamu teruskan belajar, kamu kena faham apa yang dikatakan locus. Locus ialah himpunan satu set titik yang memenuhi syarat atau peraturan tertentu dalam suatu ruang. Dalam kes kita ialah ruang 3 dimensi. Okey? Itu yang perlu kamu tahu. Kena faham dulu elok-elok maksud yang dikatakan locus ni. Himpunan set titik. Set titik dan memenuhi syarat-syarat. Itu yang perlu kamu faham. Contoh, okey, locus bagi titik yang berada pada jarak tetap dari satu titik tertentu, iaitu pusat, adalah sebuah bulatan. Macam mana yang dikatakan sebuah bulatan? Okey, contohnya, seorang petani, dia mengikat seekor kambing pada tiang menggunakan tali sepanjang 5 meter. Apakah fokus pergerakan kambing itu? Okey, di sini kamu kena tahu. Syarat dia ialah tali itu. Tali itu yang sepanjang 5 meter. Okey. Hujung tali itu bertindak sebagai satu titik tetap. Jadi kena tahu. Bila baca soalan kena tahu. Apa yang kamu kena pecah-pecahkan. Tak mana kamu kena ambil. Apa syarat yang dinyatakan. Dalam ni syarat dia ialah tali sepanjang 5 meter. Jadi jarak maksimum pergerakan kambing itu hanya 5 meter daripada tempat dia kena ikat tu. Okey. Jadi ada panggil dia hanya beri jarak dalam lingkungan itu saja. Dia tak boleh pergi mana. Okey. Jarak yang dia kenduk-kenduk tu kita abaikan. Kita hanya fokus kepada jarak maksimum dia, iaitu 5 meter. Okey. Jadi dia hanya boleh pergi dalam keliling dalam pusat dia sahaja. Okey? Itu contoh ada panggil harian lah yang boleh kamu nampak. Seterusnya aktiviti. Okey, kita akan lakukan aktiviti. Okey, bahan yang diperlukan hanya kertas kosong, pensil dan pembaris. Okey. Yang pertama, kita buat sama-sama. Tandakan satu titik tak dan kita label dia sebagai O pada sehelai kertas. Okey? Sudah tanda semua? Okey, yang kedua, ukur 5 cm dari titik O dan tandakan X. Ukur 5 cm. Arah mana pun tak apa. Okey? Ukur 5 cm pakai pembaris, jangan main agak-agak. Okey, pakai pembaris. Okey, tanda X. Okey, kamu ulang langkah yang kedua. Beri pelbagai-bagai sisi. Okey? Utara, selatan, timur, barat, tenggara, apa semua. Buat semua. Okey. Okey. Jadi, kamu nampak sendiri ya, dia akan membentuk bulatan. Okey. Itu contoh. Seterusnya contoh secara harian. Kehidupan lain adalah pergerakan satelit. Pergerakan satelit yang mengelilingi bumi juga sebagai locus. Dan juga roda gerek hamba tu. Okey. Roda gerek. Roda gerek tu juga sebagai locus, di mana jarak tetap dia ialah rim dia tu. Okey. Jadi, kamu kena ingat, apa yang kamu belajar untuk hari ini ialah tentang locus. Locus bagi satu titik ialah sebuah bulatan. Okey. Sebagai latihan pengukuran, kamu boleh buka di muka surat, buku teks muka surat 213, kamu jawab soalan nombor 1. Sekian, terima kasih.